Sekarang awak boleh duduk kat tempat saya sebab awak terima gaji yang rendah. Ini tak adil, awak tahu tak? Dia team leader baru lah. You kena pecat. Kalau I nak you pergi sana, ajar dia macam mana jadi seorang leader. I bagi you masa 2 minggu. Dalam 2 minggu ni, I nak dia team leader yang paling hebat dekat sini. Tahu tak nak check kereta ni macam mana? Okeylah, saya ajar daripada basic. Okey, first kali you kena check histori kereta ni. Lepas tu you kena check nombor plate, nombor enjin supaya kereta ni bukan kereta kemalangan. Lepas tu you kena check kereta ni sudah check ke belum ataupun ada masalah apa-apa. Yang terakhir, you kena check kereta ni, maintenance dia dengan rekod insurans dia. Pastikan semua rekod kereta ni lengkap. Awak faham ke tak? Ni susah nak ingat lah. Terima kasih ya. Manager pun baik juga. Carikan cikgu yang hebat macam ni dan ajar saya. Manager baik? Awak tahu tak dia ambil awak sebab dia nak bayar awak gaji 1,200 je? Awak faham ke tak? Saya tahu. Awak tahu tak gaji saya berapa sebelum ni? Agak-agak 2,000. Gaji saya 4,000, awak tahu tak? Sekarang awak boleh duduk kat tempat saya sebab awak terima gaji yang rendah. Ini tak adil, awak tahu tak? Dalam keluarga saya, hanya saya seorang je yang bekerja. Manager bagi saya kerja dan gaji 1,200 je. Bagi saya ada duit untuk keluarga saya. Saya ingat saya boleh jadi salesman yang berjaya untuk cari duit untuk keluarga saya. Dan saya minta maaf. Awak salesman yang hebat. Saya rasa saya yang patut dipecat.